fresh grad ataupun student nak pergi kelas apa kan. Dan juga untuk pakcik-pakcik, makcik-makcik nak pergi usrah, nak pergi masjid, nak pergi surau tu kan. Inilah dia motor yang comel, nampak kacak. Motor klasik, bila kau bawa kat bandar memang nampak handsome gila lah. Bahagian depan ni memang seakan-akan macam Vespa lah. Dia pandai dia buat cutting kat bahagian depan tu macam ni kan. Dia punya bentuk macam ni. Lepas tu depan ni apa ni, ARM ke apa? Oh horn kan, ada ARM ke apa kan. Fork dia nampak dia pakai telescopic fork. Dah datang dengan brake disc single port, tapi tak ada ABS lah. Tayar pun depan belakang 10 inci. Ada stiker Mocha kat sini, emblem Moda. Lampu bulat retro yang klasik ke sini. Paling best sekali kita tengok. Dia dah datang siap dengan windshield. Satu lagi side mirror, aku suka side mirror dia. Side mirror dia besar, bulat, nampak retro lah. Dekatnya aku tak ada masalah lah untuk tengok belakang dengan side mirror ni. Bagi aku memang kena lah dekat dia macam ni. Ada tempat sangkut kat sini untuk korang letak barang-barang basah ke apa macam aku. Beli kopi ni tak tumpah kan. Tak tumpah, steady. Lepas tu seat dia empuk, memang nice, sedap. Okey lah, tak luas sangat tapi okey lah untuk kau letak satu bag ataupun botol air ke apa kan. Cuma nak letak helmet tu sebab aku try pun face memang tak lepas lah. Tengok pun tahu full face apa tak lagi. Tangki minyak dekat sini 85 liter. Lepas tu yang best kau tengok, dia dah bagi sekali dengan mono rack. Korang just beli box, letak box yang box bulat tu kan, macam cendawan, macam mushroom tu kan. Aku rasa dah comel lah untuk letak helmet lah. Aku rasa storage untuk letak helmet, extra storage. Tengok sisi belakang dia menggelembung macam ni. Brake, lampu depan dan juga lampu belakang, signal semua LED. Bagus. Untuk bahagian belakang dia pakai drum brake drum, dia tak pakai disc. Dan juga engine dia pakai CVT lah, sebab dia kategori skuter. So itu je aku rasa motor ni simple lah. Aku rasa motor ni memang simple, basic, easy to maintain. Untuk siapakah motor Mocha Moda 110 ni, bagi aku lah personally, kalau aku yang perjalanan surau ke masjid dalam 1 kilo ataupun average 5 kilo korang nak pergi kerja tu kan, nak jalan pun highway ataupun jalan bandar untuk seselit, aku rasa yes, motor ni memang sangat-sangat berguna, sangat-sangat function. 4,000 lebih kau dapat sebiji motor skuter skuter yang rupa bentuk macam ni, klasik seakan-akan Vespa, jalan bereta, korang boleh dapat lah dengan harga 4,000. Even drone lagi mahal daripada motor ni